So hi guys, okay, hari ni 20 hari bulan kita ada program Japan lagi untuk yang kali ketiga. Aku tak berapa sihat, so tapi aku kena pergi sebab aku tak nak cari pengganti. So hari ni kita ada visit from Kaichi Mirai High School, Saitama. Lepas tu esok pun ada juga 21 hari bulan daripada Soyo High School. Tak ingat kat mana. Hopefully aku dapat lah tahan aku punya demam hari ni. Demam dah okey dah, cuma sakit tekak. Bila batuk je sakit badan weh. Aku tak tahu. So harap-harap aku boleh tahan. Okay, aku baru sampai. Sebelum ni diorang buat program dekat Fabu, tapi kali ni dia buat dekat KTDI. Aku pula tak pernah pergi KTDI, so aku sesat. Nasib baik aku jumpa. Aku macam ragu-ragu nak masuk sebelah sana, so aku masuk sebelah sini. Padahal sama je. Dia nak pakai mana sebelah sini? Muat ke? Dah sampai. Day 1 dia kena kat stokin. Aku tahu aku tak pakai stokin warna-warni ni. What's in my bag? So, ada roti tadi. Aku tak tahu nak ambil roti apa. Dia charger untuk diorang. Purse, tripod dengan tablet. Lepas ada minyak angin sebab aku sakit perut. Lepas ada tisu, kain spek. Lagi ada manisan aku. Bawah ni ada cermin. Sejuk guys, sejuk. Nasib baik aku pakai baju ni sebab aku nak pakai baju lengan kembang. Ada kucing guys. Nasib baik dia duduk diam-diam dekat situ. Diorang dah ambil gambar semua. So diorang semua sampai. Ini dia punya lecturer. I will make a speech in Malay. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, hari ini saya rombongan dari Jepun amat besar hati. Wow, what is that? Shishimai, Japanese traditional dragon. Cing pun nak study guys. So before we started, I want to give a little gift for you guys. Aku dah ajar diorang macam mana presentation. So tinggal diorang nak presentation. Kita orang group 4. Kita orang group 4. Lunch. International. Yay! We like K-pop. You like K-pop? Oh, J-pop what group? Suzuki Ryo. She's telling a lie. I am a vlogger. You? I am vlogger. Vlogger. Really? Oh, I also have TikTok, but all of them K-pop. Wait, let me show you. Sekejap, aku ambil telefon. 見せてくれんのイエーイ Wait What's your name? Aju Vlogger だから Wait She also have their own. Come Vlogger now Hi. My TikTok full with K-pop edit. やばいめっちゃフォロワーいる Malu aku. すげえ This one my TikTok. おもろすぎる最高流あかんじゃあこれ何がおもろいってさうちがずっと一緒に写ってるこっちも知ってるOne, two Take out this picture でうちもマナです Have you went to like Singapore? Tomorrow Go back Japan Yeah, Changi Airport. DDR You guys from Saitama? Saitama?
Saitama, the one that botak. The bald one. Is it Saitama? Yang ni kan? Bukan? No, the anime. Anime. Is that Saitama? You guys from? I don't know what Saitama. This one. 飛んで埼玉。誰 Crazy. Flying. This one. In Malaysia, we know this one. K-pop. She's into K-pop, but I'm into anime. Me too, K-pop. Yeah. Dia pernah pergi fan meeting guys. Dia pernah pergi fan meeting. Rich. You're really rich. Thank you. I am a rich man. A rich woman. I am a rich woman. Rich woman. I'm sure la 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 la. Kawaii. It's okay, I have converted. Half million? Huh? Is it? This amount. J. Yes. No. This amount. Plus one. 500,000 lah, 500,000. This one? Yes. What the Last time, there's Takezono High School come here. They said they just paid like 100,000. 100,000 only. Like 100,000. 1000,000. No. This only. 100,000 only. Really? They go like you guys, Singapore and Malaysia. キューティーすぎる。キューティー。Now guys, she gave me a present. Now, thank you. So sekarang ni diorang naik bas. That one bas diorang tu apa ni, so kita naik kereta sendiri untuk pergi ke masjid untuk ambil gambar sebab tempat ni dengan masjid kan jauh. Thank you for coming. Yeah. Thank you for coming. Actually, diorang pergi Singapura dulu, baru pergi Malaysia. Biasanya orang pergi, diorang ni yang Japanese ni, diorang akan pergi Malaysia dulu baru Singapura. Tapi esok 22 hari bulan diorang dah balik ke Japan. Bye bye. Astaghfirullahalazim. Nak juga berlari tu. Ya Allah, seronoknya. Okay guys, so itu sahaja untuk program hari ni. Untuk program esok aku tak join, so there's no vlog for tomorrow program. So sekarang ni aku nak balik and nak beli makanan sekejap. Thank you for watching. Bye bye.